Dia apply benda tu kat sekolah. Mesti dia saya jumpa sensor. Saya dapat wakil sekolah. Oi, so saya happy. Awak sebagai pemain lah. Awak datang di sini. Awak duduk main lompat. Oh, bukan nak datang main. Aku ada academy. Saya tak interest untuk pasal game. Walaupun bukan. Macam tak dapat bola. Tu sub yang substitute lah. Sebab FFM ni Federation tu dia cakap kalau kau buat training tak main bola, kau tak buat training. Dia marah tengok video ni. Yang ni belajar buat kan. Tapi dia contoh kan. Itu kelakon. Betul. Main buat training. Kita masih pengatur lah. Tapi kita tanya balik kat sekolah buat apa dulu? Apa Ines tu akan datang untuk training. Daripada awak cikgu dulu. Game live. Satu fakta tentang sport science. Kita lari ni dan bola sebenarnya dia membantu naikkan speed 0.0 something. Sebab tu kalau sprinter macam Azif Fahmi, mana dia buat final pun dia lari. Decision making, critical thinking, soft problem. Mal, bantu Mal. Saya fokus tak itu saya ingat. Sekarang dah mesti dah betul lah. Berapa bila session dekat KKB ni dia ada itu. Ya. Saya rasa satu benda yang saya kata tadi, awal-awal saya kata sebab dia campur tangan tu apa. Saya hari tu Ahad. Saya pergi training hati saya dekat Sky Arena. Klasiko main masa tu. Mak bapak datang. Dia cakap apa lah coach tu cakap layan. Tu bagus coach. Saya sebagai coach pun apa nak cakap kat belakang. Saya pun layak. Sebab saya dengan bapak kanan. Coach tahu coach. Game time sebenarnya penting. Training dia kalau tak ada game time, dia tak boleh adapt pressure competition. Tidak bukan yang terus. Jadi tidak yang masa pukul 12 tidak apa-apa. Atau buang. Betul lah. Dia minat gila ni, dia committed. Tapi mungkin badan dia tak ready lagi. Ataupun team dia tak ready lagi. Awak biar tidak tahu tak betul. Tapi kalau situasi lain dalam universe lain pula, ada seorang coach pun situasi bagi dia main lawan discuss ada game kan. Dia jadi umur 14 dia bagus. Umur 16 dia bagus. Biasa ramai macam tu. Berapa ramai? Awak ikut tu awak betul. Budak ni bagus buat betul. Macam tu. Dia 12 dia bagus.
Dia kuat fisik dia bagus. Lagi-lagi tak bisa. Dia yang jadi tu. Main dalam bola ni bukan luaran dia. Bukan dalaman ni luaran. Luaran atas. Betul cinta. Kat sekolah cikgu marah. Saya start olahraga training saya dengan atlet. Saya akan tanya dia dua soalan. First, wellness. From 1 to 10. Berapa? Itu yang saya ajar. Yang kedua, sekolah macam mana? Dah makan ke belum? So atlet akan rasa macam wah, diorang ambil berat. Tahu-tahu atlet saya PB masa Ahad. Luaran main banyak. Balik, bola jauh. Kena ada ball PB. Itu yang Hakim buat masa game lepas. Kan Hakim bagi saya 5 minit je. Saya pun ya tapi dia cakap dengan saya sebab kau dah lama tak main striker. Kau tak kerja main. Sabar, belakang benar, sabar, Bek. Apa yang terdapat itu pressure defensif dengan Nombak merah. Oh, ada sistem ni. Sistem awak. Striker awak nak seperti dia. Ini awak ni. Striker macam Giroud ke, Haaland ke. Macam kalau dia kan dia nak tengok. Satu belah dia. Tapi ini yang asli. Hari kan tak lupa striker. Boleh. Hakim pernah cakap dengan saya. Saya ada player klasiko korang. Yang besar. Saya nak striker gitu. Ambil gol bola ikut dia boleh stand dia boleh rambol, dia boleh tackle, dia boleh ikut. So bila awak evolusi awak bila kita turun kepada pemain player profiling dan teknikal, itu yang awak nak tengok. Awak kena tengok apa nak
waktunya Kamal. Mal. Akmal tu bukan tu saya tak Akmal tu bukan striker yang saya terpaksa masuk dengan striker tu. Saya tak nak striker lagi ni. Saya nak striker yang boleh follow. Batu kecap. Yang boleh follow atas. Dia boleh shoot. Macam ni tu. Dia akan drop, dia akan shoot play, dia akan shot ke winger. Dia akan banyak score winger. Oh sebenarnya so sebenarnya winner. Striker tu just kacau ataupun Striker tu dia macam first man lah. dia build up macam Firmino. Kalau dia boleh score, dia boleh buat macam ni, dia boleh buat. Saya tak minat player yang boleh shoot luar. Apa? Shooting luar. Macam Steven G. Oh tengok macam boleh shoot luar macam Game tu okey. Tonjol pun tonjol lah. Dia boleh, dia mati. kau pilih, kalau kau pilih awak sana. Kalau masukkan dia, awak suruh dia. Bukan salah dia. Salah. Kalau awak pilih aku tak tahu lah. Saya pun tak faham nak tu dia. Ya tu. Dia tak faham. Awak kena kaji lagi. Tapi kalau awak tak kaji, mesti seorang back, mesti seorang bagus, seorang betul. Seorang agresif, Seorang agresif, seorang boleh calm down. dia striker tu je lah. Striker dengan sekarang nombor 6 dengan pagi dia boleh buat gitu. Striker sebenarnya suka fizikal tu. So minggu ni kalau Rizal ada sikit saya. Kalau Rizal ada. Itu yang saya duk. Saya dapat lah. Kalau Rizal tu. Striker check sikit striker. Tapi tak semestinya awak. Kalau level yang macam ni lah, maksudnya level yang dewasa. Tak semestinya awak tak boleh kena player yang macam dia lari sikit daripada sisi kalau awak. Tapi awak benar-benar itu je yang awak jadi. Awak kena try scope kerja dalam sistem tu. Itu dilema seorang coach. Sebab sekarang awak tak dapat apa yang itu awak letak diri awak letak jaga laptop. Itu tak boleh buat. Company jaga apa Bonham Crystal Palace Beli. pergi Jerman pun power tu. Sebab apa? Sebab dekat Burnley mungkin dia ada filosofi dia yang Dia ada this idea is my time, this is my time. Dia jumpa Burnley. Dia tak boleh, dia tak dapat Burnley. Apa dah gaduh dah? So dia akan Mulut. Oh tak keluar. active-nya akan adjust based on apa yang jadi. So dia akan adjust so dia mungkin benda ni tak ikut pada prinsipal aku. Kena adjust sikit sebab tu dia apa yang ada. Itu yang kadang ada transfer kan. Hantar dalam Mega punya. Salah Henry tu suka ambil play style. Sekarang baru dia Kadang itu masalah kadang. Okay, nak play ini tapi buat tak faham. Dia ni bagus. Tapi bagi dia ni tak sistem apa. betul. Dan ini mungkin famous. Itu dilema sukses dan umur. Macam Liverpool doang. Rekod Liverpool. Sebab tu ada transfer komisi. Tapi saya kata komisi ni
dia mesti faham coaches punya tak dia akan design kat tu switch system lah. Contoh dia tak setuju dulu Klopp tak setuju dia tak ingat salah ke mau salah sebab Klopp nak buat pemain Julian Brand. Sebab salah kan satu mana berlepas. Sebab saya tengok dia Klopp dia sign Wijnaldum tu pelik. Wijnaldum Fabinho Fuku ni memang betul. Sebab player dia nak bukan player, fans nak based on profile. Asal famous je pupus. dia ada sistem ni dia ada filosofi dia. Boy, this game on, come on. Kalau awak dekat level ni Adi. Kali bit, sensat awak kali. tak boleh buat sama Adi Ben. Awak dah. Bawa kita. Boleh sebab merah. Ini belum. Try. Tak boleh pilih based on capability je lah. Based on sendiri. saya dulu ke hijab ni selection kan Wijay pakai topi tu. sistem Medik. Laju Medik. sama presiden Bangun dah. dulu saya masa saya kerja kat sana Adi punya. dia buat selection Fio, lagi saja dah. kita kat luar Lagi bagi dia kerja sikit. kenapa dia tak dapat agaknya aku tak nak Jadi air bit test tu. so awak ikut Air tu game. baru itu yang cakap daripada style awak tu dia akan turun tu benda yang selection First point adalah style yang awak nak. Kita nak. satu yang awak diberi tugas tadi lah itu awak dah tu senang buat selection dia datang betul, untuk liga. awak dah identify aku nak player macam mana dalam sistem tu so aku nak main lambat itu Nampak play long ball, okey ni. lambat awak dah mark tu ini lambat tu lambat dia ini lambat dia kiri tu dari leadership kat belakang awak mesti awak suka karakter yang leadership kan dia ni lambat baik tak tahu ada jumpa dia 3 orang kan ini yang tadi tu Baru lambat baik 17 minit. dia senang dia dapat Ball. tu awak nampak lepas tu awak terfikir nak selection tu Balik. awak buat selection kau tengok bagus lepas tu main Saudi Katanya untuk based on selection. Yes, Bo. Tengok, Bo. Ben. kalau saya buat club Tak boleh. Kawan satu. Klik bola dia. Aman bola dia. Kena 5 minit ke? Panggil bulan je bawah. Dia sampai merah tu. awak buat satu game kena buat first selection 11 Buat sesi first station macam tak sesuai sebab kita tak boleh base satu je. So kalau saya buat content kat social media lagi better supaya orang boleh tengok. Jadi itu first East saya tengok daripada situ dan saya sebagai player saya kena share resume saya sebagai saya punya coach binasa dan
Nama dia Poji, dia Putrajaya punya coach Putrajaya punya. Dia cakap dengan saya, kena sebab saya nak macam mana dia sebenarnya. Tim dia pun tak ada masalah. Dia nak buat training apa. Dekat IG dia. Lepas season friendly. Sebab dia punya filosofi tu macam tu. Kalau ada masalah itu dia tak. Pasal saya memang kuat koyak marah. Dia ambil saya marah macam tu. Tapi tim tu kita orang kalah kat semifinal. Nama liga tu liga paling murah dalam KL turun. Malaysia pun turun. So Malaysia first season perform masa sebelum full masa awal-awal season perform Malaysia nombor 1. Tak tahu tim jatuh. Malaysia pun tim serve ramai di situ. Saya masih saya dah ambil 4-5 orang kat Malaysia. Tapi diorang macam diorang buat punishment. Yang season saya buat kita lagi tak boleh. Diorang saya dah berset aku yang dalam ni. So budak mana tu? Oh ni budak ada siapa? Abang Sali. Ya, dia buat kepala dia. Dia buat. Abang Sali komik bagus. Dia tak banyak bunyi. Yang tim lain dia Saya rasa kita yang santai. kalau yang 2-3 orang yang dia bawa tu semacam buat macam puak dia orang, dia buat puak mama. Dah tu terangkat. Amel. Mel. Kurang-kurang kan kalau berbual lah Oji. Dulu kita nak tim orang sebab tu saya tapi saya rasa dia yang suruh sambil wah kecil weh. Awak weh. Jom. Letak gol banyak tu.
Diorang base automation sendiri. Tactical. Diorang set ubatnya. Ada ubat daya dia. Daya nutrition. Awak je sikit ni awak kena player yang fit. Mereka dah belakang dah. Yuk. Dia sudah ada coach dia. Saya jauh bang. Sebelah center paling dekat bang. Yuk. Coach masuk dalam. Dalam ke? Sandy santai main dia. Melayang ni bang, melayang. Tambah lagi seperti komisi. Tradisi macam mana? Defend, protect macam mana? Seronok dia. Betul momen tu masa tackling defend dia semua kena faham. Masalah sekarang ni bila defensif kita semua tak tahu nak buat apa. Sepak luar. Saya rasa saya pernah fikir banyak kali. Saya punca track dia jatuh. Tak ada tengok. Mak Ju mau main 3 kali dah rasa punca lah. Tak, dia lepas sedap cantik. Sampai saya masuk. Oi, kalah. 3 game saya main. Kita still top 4 tu. Sebenarnya saya tak nak tu dia kelas season 2 saya nak tune up dulu diorang ni tapi diorang tetap sama terus kan dia kalah lagi Jika tengok Ultra main Asian. Saya lebih suka yang yang kalau macam Liga Ultra main boleh dia santai. Tapi tu saya nak sebab level dia santai. Bila FPS tak dengan bela nanti. tunggu yang semua tempat tu penuh Sebab dua boleh naik kan division. Ada satu tim depan. Lagi Bu. Ya. Bola ini saya. Saya tak apa. Masa tu saya tak resume tak cantik. Sebab tu saya main video-video semua. Orang lagi sebab dia kata next season lah. Sebab diorang dah faham kan. Kalau stadium militer yang saya training tu ada wifi. Depan MSC dia So bateri ada macam mengam-mengam ah. Bateri ada lagi. Dia ada setengah jam lagi. ada kalau
Tapi yang saya suruh bayar 600. Itu tambah 600 lagi. Kalau tak bayar 600 lagi tu dia tak bagi sijil. Bagus lah kan. Silakan kerja. Hari ini sama dengan itu. Ataupun tengah Tak bukan Satu benda. Macam orang kaya senang dia Kamu tak tambah hubungan terror dengan Lemak. Atas bawah. bapak biji misi. bayar daun. Hai dok cik. Cik tengok bola kat mana cik? Tengok bola kat mana? Ada kau sini satu lagi. Tapi dia kena benda tu dekat tangan. depan dari besar. Itu orang dia yang buat. Orang ni yang run business. Dia jaga tak saya. Awal itu dalam dia tak betul. You belakang satu, you. You belakang satu. Awak kena itu depan Betul, sini banyak dalam. Semai Kim. Bila masa kau boleh kena masuk Kim. intensi. Gini. Penalti tak masuk dia. Termasuk dia. Kosong lagi. Tiang. Nanti tiang kanda. Itu bang. Masuk. View tinggi tu. Bagus. Adik. Tapi aku tertanya-tanya. Apa yang Saya rasa saya tengok awak kan. Awak nak main Alif apa? Rasa dia impian untuk jadi professionality. At least Liga Super lah bola. Saya ni jujur terus lah. Kenapa dia kena video orang? Macam keeper tu kan. Betul 22 kurang-kurangnya. Tadi yang dekat Malaysia kan. 22 dan Oh kena. kalau 22 kan. Satu yang FIFA keeper yang lawan Pernah berlakon ni? Spain siapa tu? Siapa tu? Tapi kenal lah. Kevin Day tu. Dia profesional baru. Ajaib. Siapa cik? Berapa je sangat. Ada Singapura lah. Awak Berapa sangat berotak ke? kalau main Liga A1 Nak bayar Singapura Ya, ni saya nampak dah lah. berapa puluh ribu lah. percentage tu. Dolar tu. Main dolar weh. Main gila. Bila dekat Liga A1 Kali 3,5. dia orang selalu kan. Apapun awak dekat pasti Minum mana? 32 orang. Berapa pula yang masuk first time? Tu robot. Biasa tu. Aku dah malas main dah itu. Kalau aku dah malas nak main dah. Mak betul. Tak asal. Panas lah. Aku boleh suruh hari hari ni. Ha? Aku manja. Mana? Boleh tu main lah. Tinggi juga. Jelas Boleh lah. Sama tak ada orang. Cik kau semalam seri je. Seri babi bang. Tapi game sedap lah. Game sedap lah. Serang je aku. Berbalas gol semalam Kau skor satu je lah. Dua-dua. Oh dua-dua. Aku record semalam. Satu je. Boleh dapat A3 masalahnya dah.
boleh cuba. Tapi sebabkan player ego tak nak bagi aku entry. Tak nak bagi orang tadi. Sanggup tak menang kan tadi kau tak entry ya. Macam sial. Kau pergi lepas. Dia ajaib punya awak kau pergi. Benda tu dapat. Mak, 2 gol kat sana. Ini wajib. Jangan. Dia yang pun Himalaya. Seorang tengah. Saya tak suka ni main peranan. Paket dia kena merah, kena hijau. Dia macam ni juga lah. Tadi yang barunya. Yang ni sebab dia Sama juga. Belum. yang main liga tu, dorang balik betul tapi terus macam liga-liga profesional lah, elit ke Kita flow. padahal dia main tak betul kat sebenarnya. Dia pasal ni Saja baju kita. Kalau 20 kali baling tak betul, bila jalan kan? kecuali dia balik tak masuk dalam. Itu yang dah cakap. Itu yang dia kalau dia betul. Yang baik kalau Si back. Jadi. Montigo tu bos yang langgar. Ya, memang apa aku dah tahu dah. Balik tu duk bola cik kan. Memang aku sampai tu. Aku yang fight dengan Japan. Sialah. Naik motor kita cik. Motor. Motor senang baik. Tapi aku fanti pun dia ajar. Kalau kereta kau nak bayar tu Ya tu kau KL lah. minyak je dah RM20 dah tak rasa. Pergi Dia pernah tengok video dia cakap ada video dia. Ikut atau profesional career asal bola or sekali. Ada orang sekali. Macam mana? Kacau kau nak buat sampah game. Macam mana aku nak ingat IT mah? Kau nak seborang tak pergi interview tu sama mak tu. Babi nak cik tak main? Tak, aku nak try main passing-passing dengan diorang kat sana. Diorang sedap main, diorang player diorang boleh main. Malaysia kereta pula separuh dia. Cik. Cik, nanti aku rembak lah bola satu dari AG. Okey tak? Sebab satu tu memang tak boleh. Esok. Jaga game lah. Game. Main lah. Abang. Dulu madam dah dapat tentu buat pandai buat malam dia dah speed tak kata
Balap Muhammad. Dia dapat tu. Balap Muhammad. Tak makan tak ada dalam. Okey, feedback yang aku dapat daripada penonton YouTube. Kalau tadi Kejap je ni tukar. kejap tu. Kalau orang kalau kita bagi dia masa itu dia kalau bagus sekarang ni Cantik je dia. selang 5 minit. Baru nak buat itu pun lagi 5 minit dan habis kan kau tahu aku tak Okay. Biasa? Ha? Apa tadi? Yang kau kata apa? Kalau tumbuk cik lah masuk tu. Okey. Yang aku cakap masak Pi, sabar Pi. kalau buat full squat sudah orang tak. Kami buat pi. Yang aku cakap kat kami. Ni masalah ni. Sebelah orang dalam padangan. Sebelah semua single tak kenal. Semua kolek. Single itu masalah susah. Itu yang Pak yang cakap kat aku. Dia main tu Batu satu aku cakap. Kenapa ni kau budak junior pun pada main ni. Baiklah. Oh, batu saya cari Feman Lafa win je dia masuk. Batu saya yang tu Belakang bang belakang. kalau dia masuk kita mesti jual pasti yang naik ni Iwan ada? dia recommend dia kena tengok dulu tapi datang tu Jepun lawan kan malam ni. Jepun Brazil. So kau mana sir? Menang je. RM50 ada tak? Tak ada. Tak ada betting. Jepun Brazil apa menang? bagi mana awak buat job pilih Boleh lah. Tak. 50% off. Ya. Fikir apa yang win-win lah. 50% off ah? Tapi Japan kalah ke? Tapi dia orang Jepun sudah kalah kat round lepas qualify dia dah kalah.
Dia kalau Mitoma dia kubur dia. Kau bawa je. Mitoma dia, kubur dia, Menima dia, semifinal boleh. Indo pun tak ada. Sebab itu friendly kan diorang kalah. Brazil kalah. Ini dia cepat Ancelotti tau. Ancelotti ya? Papa. Oi, Tomiyasu pun main Main, main lah. Dia mana sekarang? Arsenal lagi? Dia Monaco. Ajak. Siapa Ederson? Tomiyasu. Oh, Tomiyasu. Saya Liverpool fan. Saya tengok bila Jota lah Tomiyasu tu saya suka. Jota suka makan dia. Jota Million Jota. Sampai orang paling move on. Tapi ni dia Monde pun dah nak pergi PSG, dia tak nak Liverpool. Dia nak PSG. Dia dah agree personal term. Dia pun nak last World Cup ni. Kalau nak kat Bennett. Ya, aku nak. Berapa ringgit? 12 ringgit. Kalau berkimak. Cak apa basic lah. Ada lah, ambil je lah. Ada? Tu aku bawa. Kau tentang Kim, tentang aku tak kenal barang. Kau nak jet ke tu eh? Member bagi 20. 20 eh. Oh, tak tahu dia lupa umur dia. Apa dia memang. Baik. Hantar tengah. Baik, finish. Saya rasa macam ni habis kes dua batang rokok. Finish lah. Ada dia ada. Ya, game, minta game. Depan dah penuh kena datang. Depan dah penuh. Komen kasih. Jangan senang. Yang hari tu bergaduh. Tapi saya sonok, saya suka tengok kaki kiri. Right. Mana passing lagi.
Bagus Saleh. Sabar. Tengah masuk dalam. Sebab kenapa dia orang Go. Wait. Kena sabar anda. Sabar. dekat lapis tempat. Dia punya video dia betul besar rasa. Tapi saya pelik je. Jadi. Bagus je. Okey. Tapi tak cantik. Tak cantik. Video dia kualiti yang sarakam. Bagi nak habis lagi. Berapa minit lagi? Dia dalam 7-8 minit. Ha? Kan. Yo tahan dia, jangan bagi keluar. Yo tahan dia, jangan bagi keluar. Datang Ben. Boleh masuk game of the week kan tadi, Fahmi eh? Tak, tonjol saya. Alah. Tonjol tak boleh. Tonjol pusat lah, Jo. Sial lah. Tonjol tu boleh skor. Ataupun ni buat besar ni. Sekali tak apa yo. Okey ada. No. Bola lah, depan dia ada kereta. Belakang weh. Minta bola man. Sekali. Bola Luman. Boleh. Bola man. Tengah weh. Bawa lagi man. Bi. Tarik ke Bi. Bi, Abel sabar. Men. Sabar. Sekali. Baik. Link up play. Kanan cekik. Hold. Lari, weh. Hantar terus. Hambat. Hantar dah orang dia 3 jam dia. Bonju balik. Nampak? Tadi misi. Aku rabun. Ni, weh. Jo, ni. Jo boleh tahan dekat daun. Oh. Tak relax tu. Relax dia je malu dulu. Aku suruh Lek dojo. Kalau CR tu Fahmi dah masuk dalam. Dia tak masuk dalam kau speed masuk dalam. bukan safami ni. Semua kan. Kalau speed. Good. Oh. Finish. Tengok weh. Jangan. Baik dia ni. Panas. Oh dah jauh lagi. Tolong wan. Bola Mamat. Ben, jom.
datang semua. Datang. Datang. Maman, siapa kawan Maman? Datang. Benar. Ben Adi, Ben masuk. Bozu. Panggil lah Nomi. Tak ada. Mencari angle yang terbaik. Alang. Wah, Berapa minit lagi? dia dalam 3 minit, 4 minit lagi. Baik, dia tu sedang apa dia? Call dia dah tarik. Setelah nampak U-turn lagi ni. Panggil nak masuk Aceh. Okey, belakang. Balik. Depan lagi. Sorry. Lalu. Gol lah, dah mati gila siap. Confirm ni. Gol. Kota ke bawah. Sepak bola keluar badan. Oi, tinggi. Nomi. Stay belakang. Push. Nomi belakang. Macam Jepun lawan Brazil. Habis dah. Lah ni. Lah attack eh. Bukan tu macam western on Facebook. Gol ni gol lah Jo. Ni tak gol. Gol. Tinggi sangat. Betul. Benar.
Parah. Tadi saya kan heading itu buat sikit jalan game. Dah comeback ah. Malam ni Brazil menang. Ada Messi. Ada dah setek bang. Memang. Follow main lah. Kalau dia legend dia takkan lah. Jalan.